RM102 juta. Korang tahu tak banyak mana duit ni? Kalau duit ni tak lesap, kita boleh bina banyak klinik kesihatan baharu. Boleh beli mesin MRI tambahan. Boleh tambah ubat subsidi untuk mak ayah kita. Tapi sekarang, duit tu hangus. Sebab warga asing lari tak bayar bil. Bila baca tajuk berita, memang rasa nak marah. Rasa macam kementerian gagal buat kerja. Tapi nanti dulu, ada benda penting yang tajuk berita tak cerita habis. Biasalah, tajuk mesti nak ringkas dan sensasi. Sebenarnya, RM102 juta tu bukan tunggakan dalam tempoh setahun. Itu adalah jumlah terkumpul dari tahun 2023, 2024 dan 2025. Apa yang Dr. Zul cuba tunjuk bukan sekadar jumlah hutang, tapi trend penurunan. Lepas KKM buat tindakan ketat, jumlah hutang tahun 2025 sebenarnya makin berkurang berbanding tahun sebelumnya. Maknanya apa? Maknanya tindakan penguatkuasaan tu berjaya. Cuma berita baik macam ni jarang dapat highlight. Inilah sebenarnya yang kita nak. Kita nak kerajaan yang telus. Menteri tak sorok data walaupun angkanya nampak buruk. Dia bentang realiti sebenar supaya rakyat tahu duit cukai kita pergi mana. Kita nak kerajaan yang bertanggungjawab terhadap setiap sen duit cukai yang kita bayar. Bukan kerajaan yang simpan sampah bawah kapet semata-mata nak jaga nama baik. Jadi bila menteri dedahkan angka ni dan tunjuk trend yang makin baik, itu tanda duit kita sedang diuruskan, bukan dibiarkan. Setuju tak kita perlu lebih banyak ketelusan macam ni?